Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Aniz Rainsyah Abdul Rahim dalam Buletin Yadim TV. Antara paparan menarik Buletin Yadim TV, subsidi bersasar Budi 95, kerajaan mampu menjimatkan sehingga 4 bilion ringgit setahun. Hubungan strategik Malaysia-Thailand, jajaran baharu ICQS Bukit Kayu Hitam pacu limpahan ekonomi rakyat. Malaysia perkukuh keselamatan negara hadapi era AI. Simfoni dakwah satukan masyarakat melalui seni dan ilmu. Malaysia-Uzbekistan perkukuh kerjasama strategik hal ehwal Islam. Kerajaan perkasa kemudahan mesra OKU dan warga emas di masjid. Muzakarah Ahlus Sunnah wal Jemaah perkasa akidah dan ukhuwah ummah. Tradisi bubur Ashura eratkan ukhuwah masyarakat. Melalui pelaksanaan subsidi bersasar Budi 95, kerajaan mampu menjimatkan sehingga 4 bilion ringgit setahun sekaligus memastikan dana negara tidak lagi tiris kepada warga asing, sebaliknya dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat yang layak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jumlah penjimatan itu bagaimanapun tertakluk kepada harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang serta corak penggunaan semasa. Melalui jawapan bertulis di Parlimen, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menjelaskan Budi 95 menamatkan ketirisan subsidi pukal yang sebelum ini turut dinikmati golongan tidak layak termasuk warga asing dan pengguna komersial. Sehingga 31 Mei lalu, hampir 14 juta rakyat Malaysia sudah menikmati manfaat subsidi ini melibatkan penggunaan 11.1 bilion liter bahan api. Data antara Oktober tahun lalu hingga Mei 2026 menunjukkan purata penggunaan rakyat hanyalah sekitar 100 liter sebulan. Malah kurang daripada 1% pengguna menggunakan lebih daripada had 200 liter secara konsisten. Pada masa ini, rakyat yang layak kekal menikmati RON 95 pada harga RM1.99 seliter bagi had kelayakan 200 liter sebulan. Pengesahan kelayakan pula dibuat terus menerusi MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan ke pangkalan data berpusat tanpa berasaskan kategori pendapatan. Bagi menjaga kebajikan pekerja, ekonomi gig, pemandu e-hailing yang layak diberikan kelayakan tambahan sehingga 800 liter sebulan berdasarkan jarak perjalanan sebenar mereka. Bagi membendung sebarang ketirisan, Kementerian Keuangan akan memperkukuh kerjasama strategik bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Kerajaan juga memberi jaminan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 dan sebarang penambahbaikan akan dibuat secara berhemah demi memastikan subsidi kekal adil serta tidak membebankan rakyat yang memerlukan. Usaha berterusan kerajaan memperkukuh hubungan strategik Malaysia-Thailand bakal mencetuskan limpahan pembangunan besar sekaligus membawa impak ekonomi langsung kepada kesejahteraan rakyat. Ini susulan pembukaan rasmi jajaran jalan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks CIQ Sadau di Thailand pada 10 Julai lalu. Perasmian mercu tanda kesaling hubungan baharu ini disempurnakan bersama oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul. Perdana Menteri menegaskan bahawa pembukaan laluan ini adalah bukti komitmen jitu kerajaan dalam memudahkan pergerakan rakyat, memangkas masa operasi logistik serta mempercepat aliran perdagangan di pintu masuk darat paling sibuk antara kedua-dua negara. Penambahbaikan infrastruktur di laluan Bukit Kayu Hitam Sadau ini diyakini menjadi pemangkin utama untuk merancakkan sektor pelaburan dan pelancongan tempatan. Impak paling besar adalah penciptaan lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan baharu bagi meningkatkan taraf hidup rakyat setempat.
Bagi memastikan kemakmuran ini dirasai secara menyeluruh, Malaysia dan Thailand bersetuju mempercepat pembangunan zon ekonomi khas sempadan serta menyelesaikan isu-isu teknikal yang tertangguh. Langkah strategik ini diambil bagi memacu sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion Amerika Syarikat menjelang tahun 2027. Komitmen tinggi kerajaan ini dipastikan memberi limpahan manfaat ekonomi yang luas khususnya kepada rakyat di negeri-negeri utara Semenanjung seperti Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak dan Kelantan menerusi rantaian nilai ekonomi yang lebih dinamik. Kerjasama erat antara Malaysia dan Thailand ini mencerminkan komitmen kedua-dua negara untuk terus memperkukuh hubungan dua hala sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi serantau serta membawa manfaat yang lebih besar kepada rakyat di kedua-dua negara. Malaysia perlu memperkukuh kesiapsiagaan dalam mendepani ancaman keselamatan baharu yang semakin kompleks, khususnya melibatkan kecerdasan buatan atau AI serta teknologi digital yang berkembang pesat. Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu ketika merasmikan Program Bulan Keselamatan Negara 2026 dan National Cyber Security Summit NCSS 2026 pada 7 Julai. Menurut beliau, pendekatan keselamatan secara konvensional sahaja tidak lagi mencukupi bagi menghadapi cabaran semasa yang semakin dinamik. Sebaliknya, negara perlu memperkukuh keupayaan menerusi penggunaan teknologi moden, sistem keselamatan yang lebih canggih serta melahirkan bakat dan generasi muda yang celik digital, berkemahiran tinggi serta memahami lanskap ancaman masa hadapan. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa keselamatan negara bukan hanya menjadi tanggungjawab agensi penguatkuasaan, sebaliknya memerlukan penglibatan seluruh rakyat melalui pembudayaan sikap waspada, bertanggungjawab dan peka terhadap isu keselamatan. Katanya, apabila nilai tersebut diterapkan dalam setiap keluarga dan komuniti, benteng pertahanan negara akan menjadi lebih kukuh dan berdaya tahan. Perdana Menteri turut menyeru semua pihak berganding bahu memperkukuh budaya keselamatan berteraskan ilmu, teknologi, inovasi dan semangat kebersamaan bagi memastikan kedaulatan serta keselamatan negara terus terpelihara untuk generasi akan datang. Seterusnya, kita ikuti edisi Yadim Cakna, segmen khas yang membawakan kupasan isu semasa secara berfakta, berimbang dan berteraskan nilai Islam. Kita ikuti kupasan isu bersama Muhammad Izzuddin Aris, penyampai Buletin edisi Yadim Cakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saudara, dalam era digital hari ini, maklumat bergerak tanpa sempadan. Hanya dengan satu klik sahaja, pelbagai pandangan, ceramah agama dan kandungan agama dapat diakses oleh sesiapa sahaja. Namun di sebalik kemudahan itu, tersembunyi satu cabaran besar kepada umat Islam, iaitu penyebaran fahaman dan ajaran yang bercanggah dengan akidah Islam. Persoalannya, sejauh manakah kita benar-benar bersedia untuk menilai antara kebenaran atau kekeliruan? Dalam slot Yadim Cakna kali ini, kita akan membicarakan isu penyebaran ajaran sesat, menjaga akidah, membina kebenaran. Ajaran sesat ataupun ajaran yang menyeleweng itu maksudnya ajaran ataupun fahaman ataupun amalan daripada mana-mana orang Islam ataupun bukan Islam yang mendakwa bahawa ia adalah ajaran Islam tetapi hakikat sebenarnya ia bukan daripada ajaran Islam, bahkan bercanggah dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ada yang menjadikan satu-satu kumpulan itu sebagai kumpulan yang diikutinya, sedangkan kumpulan itu berfahaman dan mengamalkan ajaran yang bercanggah dengan agama Islam yang sebenar. Justru bagaimana masyarakat boleh membezakan antara dakwah yang sahih dengan ajaran yang menyimpang? Jawapannya ialah dengan memperkukuhkan ilmu agama, merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah serta panduan ulama dan institusi agama yang berautoriti. Tangkapan dan penahanan 288 orang individu yang dikaitkan dengan ajaran Qadiani adalah bukti ketegasan kerajaan termasuk
kerajaan negeri melalui Jabatan Agama Islam Negeri untuk mengekang penyebaran ajaran sesat dan menyeleweng yang cuba meracuni masyarakat daripada berpegang dengan akidah yang betul berdasarkan Ahli Sunnah wal Jamaah. JAKIM dan juga bahagian penguatkuasaan syariah Jabatan Agama Islam Negeri sentiasa menjalankan pemantauan terhadap mana-mana ajaran sesat dan menyeleweng yang disebarkan melalui platform digital dan maklumat yang diperolehi, dan kesemua ini akan disalurkan kepada pihak berkuasa Polis Diraja Malaysia termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri untuk diambil tindakan selanjutnya mengikut bidang kuasa masing-masing. Persoalan yang lebih besar ialah dalam dunia digital hari ini, cabaran terbesar umat Islam bukan lagi kekurangan ilmu, tetapi lambakan maklumat yang tidak dipastikan kesahihannya. JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri mengekalkan kerjasama erat dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam menangani cabaran penyebaran ajaran sesat dan sebarang aduan ataupun penemuan kandungan digital berkaitan dengan ajaran sesat termasuk yang tular dari negara-negara luar termasuk negara jiran yang akan menjalani proses analisis, ulasan dan syur dari sudut agama Islam. Kita punya pemantauan yang alhamdulillah sangat-sangat teliti dan hasil penilaian ini akan diserahkan kepada MCMC, SKMM untuk tindakan intervensi teknikal pantas termasuk sekatan atau penurunan kandungan melalui jaringan kerjasama dengan penyedia platform global seperti Meta, TikTok, WhatsApp dan Threads. Kesimpulannya, menjaga akidah bukan hanya tanggungjawab institusi agama, bahkan merupakan amanah untuk setiap Muslim. Dalam dunia yang penuh dengan suara dan pandangan, benteng yang paling kukuh ialah ilmu yang benar, akhlak yang baik dan pegangan yang berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila akidah terpelihara, masyarakat akan lebih teguh, bersatu dan mampu membina masa depan yang lebih sejahtera. Sekian daripada saya untuk edisi Yadim Cakna. Terus bersama rakan penyampai Buletin Yadim TV untuk berita seterusnya. Kita kembali kepada berita utama Buletin Yadim TV. Pendekatan dakwah melalui gabungan seni, hiburan dan pengisian ilmiah terus mendapat sambutan apabila Simponi Dakwah Sebarkan Salam berjaya menghimpunkan ribuan masyarakat di Masjid Timah Permatang Pauh, Pulau Pinang pada 5 Julai. Program yang dicetuskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan berlangsung dalam suasana penuh ukhuwah itu menyatukan masyarakat menerusi pelbagai pengisian berteraskan dakwah, seni dan penghayatan Islam. Pelbagai tokoh agama dan selebriti terkenal turut menjayakan program berkenaan, antaranya penyanyi Faizal Tahir, Ustaz Azlan Shah Nabis Khan, Imam Muda Ashraf, Piyu Rozi, Ikim FM Voice serta kumpulan nasyid Saujana. Pengunjung disajikan dengan pelbagai pengisian santai namun syarat dengan mesej kerohanian yang menyentuh aspek pembinaan akhlak, perpaduan dan kecintaan kepada Islam. Kemuncak program diserikan dengan alunan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang menghidupkan suasana penuh penghayatan. Selain pengisian utama, orang ramai turut mengunjungi pelbagai reruai pameran dan jualan yang dibuka sejak siang sekaligus memeriahkan lagi program berkenaan. Penganjuran program seperti ini membuktikan bahawa pendekatan dakwah yang kreatif, inklusif dan dekat dengan masyarakat mampu menjadi medium berkesan dalam menyebarkan mesej Islam di samping memperkukuh ukhuwah serta menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. Malaysia dan Uzbekistan terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi penerokaan pelbagai bidang kerjasama strategik khususnya melibatkan hal ehwal Islam, pembangunan ekonomi umat serta industri halal dalam mesyuarat dua hala yang diadakan bersempena penyertaan Malaysia dalam Forum Peradaban Islam Antarabangsa kali pertama pada 7 hingga 11 Julai. Mesyuarat itu melibatkan antara Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan bersama penasihat Presiden Uzbekistan
Tuan Yang Terutama Muzaffar Muratowicz Kamilov dan Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Uzbekistan Toshbov Sodik Donokulovich. Antara perkara yang dibincangkan termasuk kerjasama dalam bidang pengurusan haji dan hal ehwal Islam, pemerkasaan institusi wakaf dan keuangan Islam serta pembangunan industri halal dan pelancongan mesra Muslim. Perkembangan itu dilihat sebagai satu pengiktirafan terhadap sumbangan Malaysia dalam memperkukuh wacana tamadun Islam di peringkat antarabangsa. Kerjasama strategik antara Malaysia dan Uzbekistan dijangka membuka lebih banyak peluang dalam bidang dakwah, ekonomi Islam serta pembangunan modal insan sekaligus memperkukuh hubungan persahabatan antara kedua-dua negara demi manfaat bersama. Kerajaan akan terus memperkasa penyediaan kemudahan mesra warga emas dan orang kurang upaya OKU di masjid serta surau di seluruh negara bagi memastikan institusi ibadah itu kekal, inklusif, selesa dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Perkara itu ditegaskan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Senata Puan Marhamah Rosli ketika menjawab soalan lisan di persidangan Dewan Rakyat mesyuarat kedua penggal kelima pada 6 Julai. Menurut beliau, masjid dan surau merupakan rumah Allah yang menjadi milik seluruh umat Islam. Justru penyediaan kemudahan seperti laluan kerusi roda, tandas mesra OKU serta kemudahan asas yang bersesuaian perlu terus dipertingkat bagi memastikan warga emas dan golongan OKU dapat menunaikan ibadah dengan selesa dan selamat. Beliau berkata usaha berkenaan akan diperkukuh menerusi kerjasama antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, pihak berkuasa agama, jawatankuasa masjid serta masyarakat bagi memastikan institusi masjid terus berperanan sebagai pusat ibadah, kebajikan dan kesejahteraan ummah. Penyediaan kemudahan yang lebih mesra warga emas dan golongan OKU dilihat sebagai langkah penting dalam memastikan masjid terus menjadi institusi yang inklusif sekaligus menggalakkan lebih ramai masyarakat mengimarahkan rumah Allah tanpa sebarang halangan fizikal. Usaha memperkukuh akidah Ahli Sunnah wal Jamaah serta memantapkan gerakan dakwah terus dipergiat menerusi penganjuran Muzakarah Ahli Sunnah wal Jamaah Negeri Terengganu 2026. Program tersebut berlangsung di Auditorium Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, Kuala Terengganu pada 5 Julai. Muzakarah ini menghimpunkan kira-kira 100 ulama, pendakwah, asatizah serta pemimpin institusi dakwah dari seluruh negara. Bertemakan memperkasa akidah, mengukuhkan ukhuwah, menelusuri jejak salafus soleh. Program ini dianjurkan hasil kerjasama Yadim Negeri Terengganu, Jabatan Mufti Negeri Terengganu, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, MAIDAM, serta Persatuan Guru-Guru Agama Pondok Pantai Timur. Majlis perasmian pembukaan disempurnakan oleh Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yadim, Ustaz Dr. Bashir Muhammad Al-Azhari, manakala majlis penutupan disempurnakan oleh Yang di-Pertua MAIDAM, Datuk Narasetia Datuk Zulkifli Ali. Antara pengisian utama ialah ucap tama oleh pensyarah kanan Universiti Sultan Zainal Abidin, Dr. Engku Ibrahim Engku Wokzin, selain pembentangan oleh penasihat Yayasan Ar-Riayah Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dan Ustaz Dr. Bashir Muhammad Al-Azhari yang membincangkan cabaran akidah generasi digital serta pendekatan salafus saleh dalam membina generasi Rabbani. Turut hadir Mufti Negeri Terengganu Profesor Dr. Said Hazrul Latfi Said Omar, Timbalan Mufti Negeri Terengganu Dr. Haji Ahmad Fadluddin Muhammad, Pengarah Yadim Negeri Terengganu Ustaz Muhammad Kamal Nazmi Kamaruddin serta barisan kepimpinan institusi dakwah negeri. Tradisi memasak bubur Ashura terus menjadi medium menyemarakkan semangat gotong royong dan memperkukuh ukhuwah apabila Yadim Negeri Kelantan menganjurkan program ukhuwah kucar bubur Ashura di Surau Taman Seri Purnama, Kampung Nara, Pasir Putih pada 11 Julai. Hasil gotong royong tersebut sebanyak 350 pek bubur Ashura berjaya disediakan sebelum diagihkan kepada masyarakat sekitar. Pengarah Yadim Negeri Kelantan Ustazah Yusnita Muhammad Yusof turut hadir menyantuni peserta program dan disambut oleh pengerusi Surau Taman Seri Purnama Encik Muhammad Rosdi Nawawi bersama ahli jawatan kuasa surau serta penduduk kampung.
Turut hadir ialah Ketua Komuniti Madani Tok Bali, Engineer Muhammad Nur Mazuki Yaakob dan Setiausaha Sukarelawan Yadim Pasir Putih Encik Muhammad Arif Abdul Kadir. Turut hadir ialah Ketua Komuniti Madani Tok Bali, Insinyur Muhammad Nur Mazuki Yaakob dan Setiausaha Sukarelawan Yadim Pasir Putih Encik Muhammad Arif Abdul Kadir. Selain menghidupkan tradisi masyarakat sempena bulan Muharram, program ini turut menjadi platform memperkukuh silaturahim, memupuk semangat gotong royong serta mengeratkan kerjasama antara Yadim, institusi surau dan komuniti setempat. Untuk mengikuti perkembangan aktiviti Yadim di seluruh negara, berikut dipaparkan laporan ringkas program yang telah dilaksanakan oleh Yadim Negeri dan bahagian-bahagian Yadim. Yadim terus bersinar untuk umat. Langkah kita seiring waktu membina harapan yang padu. Suara hati takkan terhenti menyinar dunia dengan murni. Bersatu dalam satu arah menyemai cinta meneguh ukhuwah. Kita bawa cahaya dakwah menerangi setiap jiwa. Dengan iman dan juga takwa kita melangkah bersama. Yadim terus marah ke depan, menyatu dalam perjuangan. Semangat takkan. Demikian rangkuman aktiviti Yadim dari seluruh negara. Sebelum mengakhiri siaran, kita ikuti beberapa petikan kata Datuk Dr. Hassan Bahrom sempena 1 tahun menjalankan tugas sebagai Yang di-Pertua Yadim. Terima kasih kerana terus setia bersama Buletin Yadim TV. Saya Anizuran Cik Abdul Rahim mengakhiri siaran dengan ucapan Salam Malaysia Madani. Terus ikuti kami di semua platform media sosial rasmi Yadim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.